Baiklah, sekarang muka surat 101. Okay, lengkapkan jadual di bawah. Seterusnya bina histogram dan kekerapan poligon kekerapan pada graf yang sama bagi data menggunakan skala yang diberi. Okey, ini adalah contohnya, contoh yang ada dalam tu, dalam buku. So, kamu masukkan macam biasalah. Cuma kalau graf tu, kita lihat. Graf tu jangan confuse. Okey, kita lihat. Kita akan buat graf ni sama-sama. Okay, kita buat sama-sama. Baca soalan. Masa belajar, bila peksa tak baca soalan. Jadi dia kata jadual menunjukkan ketinggian 40 batang pokok yang direkodkan dalam masa sebulan untuk eksperimen bagi ahli kelab sains. Okey, gunakan skala 2. Okey, ini markah dia. Bila exam, awak tengok kat sini. Ini dia, kalau awak dia bagi arahan, gunakan, maksudnya itu bermula markah anda. Okey, itu akan ada markah pada graf histogram lah. Kadang-kadang jadual tak ada markah. Kadang-kadang. Tu yang macam frust je buat gambar. Tapi untuk macam gini, fill in the blank. Tak ada masalah. So, titik tengah kita apa? Macam biasalah. Kita tahu bahawa 11 campur 15, 24. So, titik tengah kita adalah 14. Okey. Dan ini titik tengah kita 18. Betul so, ini patah balik 24. Ini patah balik 28 dan akhir sekali 34. Itu titik tengah kita. Sepada atas, pada bawah kena ada sebab ini yang akan kita akan guna dalam histogram kita nanti. Okey, sepada atas saya kata apa? Tolak 0.5. So, kita ada 10.5. Tolak 0.5, kita ada 15.5. Tolak 0.5, kita ada 20.5. Tolak 0.5, 26. Okey, 26 tolak 0.5, kita ada 25.5. Dan tolak 31, tolak 0.5, kita ada 30.5. Okey, manakala sepada atas kita tambah had atas kita 0.5. Ini tolak 0.5, yang ini tambah 0.5. Okey, so kita akan dapat di sini 15.5. So, yang kedua kita ada 20.5. Yang ketiga kita ada 25.5. Yang keenam kita ada 30.5. Dan akhir sekali kita ada 35.5. Jadi, apa yang kita akan guna dalam graf adalah sempadan bawah. Bermaksud, graf kita selalu kita buat asalan kosong-kosong kan. Sekejap hang lah pula ni. Okey, kita tengok histogram Histogram, awak perasan tak yang bawah? Kita tengok bawah ni. Sekejap. Saya tukar dia punya this side ni. Okey, yang ini. Biasanya kalau kita buat graf, yang biasa otak kita akan kata asalan kosong-kosong. Tapi dalam histogram, yang kosong-kosong tu adalah kalau buat, okey, dia macam gini tau. So, kosong tu sebenarnya kalau ikutkan dekat sini. Jadi yang ini adalah 5.5. Nampak? Sebab tu 5.5. Jadi kalau kita buat daripada awal kosong dengan kosong, maka jarak graf kita dengan asalan tu jauh. Jadi kita tak nak yang jarak daripada asalan ni. Jadi kalau kita start sini kosong, ini kalau kita start kosong, maka 5.5 kita jauh daripada asalan. Jadi graf kita dah membuang ruang, saya cakap. Ruangan itu telah diganggu di situ. Okey. So itu maksud dia. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat? Okey, 5.5 di situ nampak. Okey, saya ni. Okey, kita masukkan nilai yang pertama apa tadi? Ni. Sempadan bawah kita. Sempadan bawah. Kita masukkan sempadan bawah. Sebab lepas 5 mesti 10 kan? Takkan 15 logiknya. Okey, so kat sini adalah 10.5. So kita teruskanlah dengan sempadan bawah kita. 15.5. And then we have 20.5. Lepas tu kita ada 25.5. Lepas tu kita ada 30.5. Betul Okey, 10.5. 15, 20, 25. Okey, awak nak buat seterusnya pun boleh. So, ini adalah kita namakan sempadan.
bawah. Okey, sempadan bawah. Okey, atas ni adalah kekerapan kita. Mana cursor saya ni? Okey, ini adalah bilangan pokok. Okey, depan So awak plot je lah. Bilangan pokok tu dia minta apa tadi? Baca balik ayat dia. 2M kepada 5 pada pasi mengupuk. Okey, settle. Pasi cacang 2 batang pokok. Maksud kita mula 2, 4, 6, 8. Di sana tak lawa dah. 10, 12. Jadi sekarang pada 10.5 ni berapa ketinggian dia? 2 dekat sini. Tetapi kita letak titik tengah. Kat sini kita tanda. Yang ni Yang ni pun sama. Kedua adalah 6. 6 kat mana? Antara between. Okay, kita buat keterapan histogram. Okey, 20.0 kita ada pada 24 iaitu 11. In the between di sini 11. Okey, lepas tu kita ada 28. 28 kita 12. Okey, tengah. So the next one is 9. Tengah tetap. Okey, awak sambungkannya. Okey, begitulah binaan dia. Okey, kamu nampak kan? So, dekat sini pastikan anda letak betul-betul dekat titik tengah dia. Kita guna titik tengah. So, poligon kekerapan itu letak pada titik tengah. Lihat betul-betul. So, jangan salah lah. Maksudnya nanti kerana contohnya 3.5, jadi tambah lagi lah di sini. Maksudnya ini 30. Allahuakbar. 35.5. So the last ni adalah 40.5 lah yang ni. Yang ni 40.5. Sebab saya punya view kecil kan, saya nak tengok. Okey, ini kalau dalam exam untuk dapat markah, okey dengar dia biasa markah kita lihat. Mana cepat. Okey, markah dia 1, 2, 3. Betul. Ini markah pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Markah kedua. Ini mesti semua betul untuk markah ketiga. Kalau ada jadual lah. Okey, untuk gambar rajah ini, pastikan yang pertama kita akan lihat kita punya ni. Sebab dia bagi arahan kan. Ni arahan yang saya highlight tadi ni. Okey, itu betul. Untuk paksi betul dan 1 di plot betul. Yang ni. 1 di plot betul. Kita dapat markah pertama. Okey, dia biasa 3 markah lah. So, bentuk awak betul. Graf awak betul. Okey, kita ada bentuk histogram. Lepas tu bentuk poligon. Kekerapan awak betul. 1 markah. Okey, dia biasa 2 markah je. Histogram betul 1 markah. Bentuk histogram betul 1 markah. So, poligon kekerapan betul lagi 1 markah. Dengan syarat ini betul. Kat sini betul syarat dia. Saya setarkan. Okey, sini. Okey, dan sini mesti betul letak. Okey, boleh faham untuk dapatkan markah penuh. Tapi biasanya soalan ni memang 3-4 markah je, tak lebih. Sebab dia akan suruh awak cari sempadan bawah je biasanya. Okey, titik tengah jarang. Okey, titik tengah kadang-kadang dia bagi separuh. Separuh dibagi. Kita akan lihat nanti latihannya.